Kisah ni jadi kat satu bangunan kolej yang agak baru, sekitar tahun 2003. Ada seorang pensyarah perempuan ni buat kelas petang kat dalam library. Sebelum kelas mula, staf library tu pesan kat dia, "Miss, jangan stay lebih pukul 4 petang dan pastikan budak kau cukup bila keluar nanti." Lepas staf tu balik, Miss ni pun kunci grill dari dalam. Tinggallah dia dengan 22 orang student kat tengah-tengah library yang suram tu. Tengah syok mengajar, dari ekor mata Miss ni, dia perasan ada kelibat mundar-mandir kat celah rak buku gelap kat belakang student dia. Bila dia perhati betul-betul, kelibat tu pakai baju seragam sekolah warna putih, rambut siap diikat tocang dua dengan reben pink. Pelik bin ajaib, macam mana budak sekolah boleh tersesat masuk berlega-lega kat situ? Padahal pintu grill utama dah berkunci dari dalam. Hati Miss ni mula berbisik tak sedap. Dia pun bagi alasan kat student, suruh buat exercise. Dan dia pura-pura jalan masuk ke celah rak buku nak menyiasat. Makin lama dia jalan, dia makin jauh ke bahagian belakang library yang menempatkan jurnal lama dan susunan majalah Mastika keluaran tahun 80-an. Kiri kanan dia dipenuhi rak buku gergasi yang tinggi cecah shilling, buatkan kawasan tu rasa sangat sempit, malap dan menyeramkan. Tengah mata dia meliar mengintai celah-celah fail, tiba-tiba dia terpandang sepasang mata tengah menenung tepat kat dia dari celahan ruang kosong buku di rak sebelah. Mata tu berkelip, lepas tu kelibat tu lari siap tinggalkan bunyi ketawa halus yang mengejek. Belum sempat Miss tu nak hadam, pap! Senaskah majalah Mastika lama jatuh sendiri kat depan kaki dia. Bila dia tengok cover majalah tu, tertulis Misteri Terowong Casablanca. Siap ada gambar pocong. Terus meremang bulu roma dia berzikir panjang sambil pusing balik. Miss ni jalan laju-laju balik kat ruang student dia. Sampai je kat depan, ketua kelas tegur, "Miss, pergi mana lama sangat? Lagi 5 minit je ni sebelum pukul 4. Sempat ke nak bincang?" Berderau darah Miss tu. Bila dia jeling jam di tangan, memang betul dah pukul 3.54 petang. Padahal dia rasa dia pergi masuk celah rak tu tak sampai 5 minit pun. Maknanya, benda tu dah hayalkan dia dan permainkan masa dia dekat sejam kat dalam tu. Kelang kabut Miss tu arahkan student ke masbaran dan keluar. Masa diorang lalu pintu depan, Miss ni buat head count. Dia kira 21, 22, 23. Ada student ekstra. Dia panik, terus suruh ketua kelas kira balik. Nasib baik budak tu kira ngam-ngam 22 orang. Lepas semua student selamat keluar, masa Miss ni tarik grill nak kunci dari luar, sayup-sayup dari dalam library gelap tu, dia dengar bunyi budak perempuan ketawa mengekek kat celah rak.